Edit. Apa ni? Apa yang hasut kau? Baru-baru ini, kami bertiga ride motor Lambretta Klasik ke Bandar Kota Baru, Kelantan pada waktu malam. Tujuan kami ke sana adalah untuk melihat suasana Bandar Kota Baru. Selain itu, ingin cipta kenangan saya dan isteri bersama Adua dengan motor lama ini. Dan kami juga tak lepaskan peluang untuk mencuba makan di kedai yang dikatakan popular di kalangan rakyat Kelantan. Tersadai. Hujan. Macam mana, Wak? Kita dekat mana ni? Seperti biasa, untuk sampai ke destinasi dan pulang ke rumah, bermacam ujian juga kami tempuhi. Untuk tahu lebih lanjut, jom saksikan episod penuh ini. Campur. Yalah, cara. Tapi mak dia kecil tapi mama. Ya, oh ni tapi duduk kat tepi mama ni. Masih tak pade je. Tak pade. Oh, kok. Aku laju. Lu je. Aku mama jatuh. Apa lu mama satu? Masuk. Nak pakai jaket semua yang pakai jaket. Oh, jaket mama. Jadi apa dia makan mata akak? Apa dia pakai baju askar ni? Kita nak pergi perang. Wah, kenapa? Nah, ni sap ni. Masuk. Kita berbuang ada di. Dah. Nak pergi mana? Ya, gini takut kita gitu. Okey. Okey. Selo sini. Cuba try. Cuba try ni. Topi, topi. Tengok hai dia. Anak wangi. Masalah ni kan aku yang topi. Dah masalah itu apa mas? Apa wato lah? Okey. Apa? Aku. Jom pergi. Ya, tutup mata. Kau boleh. Sneaking juga. Jom. Jom. Aman. Sikit Kan? Abang kena D lah. Terus duduk. Ya. Boleh lah. Kat sana. Sedikit info untuk korang. Motor yang kami naik ini diberi nama Lambretta Silver Special. Skuter klasik berasal dari Itali. LI 150 Special popular sekitar tahun 1960-an. Dan anggaran harga pasaran masa kini untuk skuter ini adalah RM30,000 ke atas bergantung kepada keadaan motosikal tersebut. Wisma.
Sedap tak naik motor ni? Oh. Ya. Pernah molek kamu. Silap apa? Ya, dia buka ya. Nak bingkai sini. Dia ada family mak. Ada. Jom. Kami berhenti family mak sebab Adwa nak beli. Adik, dia nak beli apa ni? Kak. Nak beli Hot Wheels. Okey, jom. Jom ya. Let's go. Tak payahlah, dia tak pecah. Jom. Nah. Jomlah. Jom. Nak beli kar. Masuk eh. Jom. Jom. Ye. Sakit. Okey, ni kejap je. Mana mainan dia? Tu mainan. Ada anak yang mana? Nohok mana? Ni, lori. Trailer. Hello, I beli dah. I beli cucu. Beli dah trailer. Ni cucu. Kau nak cucu? Oh, nak roket. Ni, Air Force One. Nak? Nak yang mana? Yang tu? Boleh? Satu je? Tak. Okey, jom. Jom kita pergi bayar. Kita bayar guna duit Mama. Mama. Ni. Mama. Pergi ke depan. Sebelum kita memulakan apa? Jelajah bandar Kota Baru di waktu malam. Berhenti beli mainan kat luar. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia akan meradam. Jerit lah budak ni. Suka tak dapat ni? Tak? Suka? Sudah dapat. Suka lah Adwa beli mainan dia. Jom. Sebelum kita nak buat jelajah bandar Kota Baru di waktu malam, kita nak kena isi minyak dulu. So, jom kita kami pergi ke stesen minyak. Saya nak ajar macam mana nak isi minyak ni. Si sansaka kuda. Bukan sasaka. Ke apa? Sambal. Jangan gitu. So, alright guys, jom. Let's go. Tak ada kak kau. Ha? Tukar. Ada satu istimewa di motor ni. Dia ada poket Doraemon kan. So kita boleh simpan barang-barang kat dalam ni. Alright. Tak ni. Tak hilang lah. Tak hilang. Mana hilang? Aku ada apa? Pakai topi. Aku ada apa? Tak apalah, dia tolong keringat le. Okey. Saya tu lah, kalau dekat tu dekat. Tak ada. Apa? Kacing dah dia. Sekejap. Nampak apa? Naik tak topi kacing. Pani pakai tapai dah topi. Tak kacing. Awal aku lah kemas. Apa ni ah? Jangan jalan hang ngatuk. Ada sama singat dia. Oh, wow. Kalau awak kat rumah ke tidur pukul 4 pagi, 5 pagi baru tidur. Awak boleh main ni. Awak boleh main ngatuk. Ni nak boleh kata pukul 6 lah. Kamu akan tengok cepat ni. Janganlah. Pada jalan kaki je mama tadi. Tak sanggup rasa nak pergi kat atas ni. Tajam ni. Alright. Aduh. Motor ni nak isi minyak dia kena bantu sekali dengan tuti kan. Yo. 10 ya. Ada banyak. Ya, 10 ya. 10 ya. No topi. Tak apa kalau tak masuk. Mengeling orang tak boleh catch je. Petrol tu dia campur dengan ni, tuti ni. Bancuh sekali dalam tank. Tangki. Dia sukatan dia tebu isi RM RM10 kena letak dalam 100 ml, 1 ml tuti. Ada sukatan dah. Oh, rumit dah lah buruk. Okay. Aduh, sikit lagi topi. Sikit
sikit kita pergi nak lupa belakang tu. Aduh. Dua meh. Dua kereta meh. Dia tanya orang, tak guna IC ke? Kata biar. Bukan, dengan IC. Enggak apa. So, ni. Kita campur dulu kau ni. Ada, campur-campur. Kau buat kek ni campur-campur. Tuti ni kena letak 100 ml. Tuti 100 ml. Kau buat susu ada wadah lah. Ya, ya aja gitu. 1 ml tupuk dia ditupuk. Ya. Tupuk. Boleh ada. 1 ml tu 10 ya. Ha. Tupuk ready. Kemas ada ni. Apa ni? Ya 100 ml, 100 ml kemas ada ni. Dalam tangki. Apa tak lebih? Dah ada tudung lagi. Tak ada tudung. Tuti ready. Ni tuti mahal ni Cik awak. Tuti daripada Thailand. Udah kau Ha? Mau minyak. Mau minyak dah isi. Alright gang. So kita selesai dah isi minyak. Follow kita orang untuk pergi ke dalam bandar Kota Baru. Lepas tu kita akan pergi satu kedai special. Kedai ni dia tutup lewat malam. Kalau lewat malam dah dekat sampai subuh. Pukul 4 pagi baru tutup. So kita pusing-pusing town Kota Baru. Lastly kita berhenti kedai makan tu untuk supper. Supper the right kan? Pasal aku balik. Nak balik tapi. Nak balik Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu semua buat Itu adalah KB Mall. follow lah. Bawa minta naik motor. Aku buka ya apa? Edit. Apa ni? Apa yang kasut kau? Ini dalam bandar Kota Baru guys.
ni dia minyak apa. Istana Lama Kelantan. Istana Lama Kelantan ni kan. Pintu pagar dia. Ini adalah Masjid Muhammad kan? Ini Masjid Muhammad. Sejarah sudah habis ni. Ya, orang nak Muslim bulat Ridho. Ini bulatan ni. Apa tu? Ridho Hotel. Itu Sungai Kelantan. Sungai Kelantan. Ni Sungai Kelantan. Oh, nak tunggu. Oh, sakit punggung. Aduh, sakit punggung. Buat apa pula? Allah tu dah. Lah bau. Sedapnya duduk atas batu. Betul tak? Ala-ala berhenti kan? Buka ke apa? Buka Google Map. Bukan berhenti, mampu. Mampu guys, bukan berhenti. Buka Google Map. Tengok research orang tu. Ala-ala motor mampu sini. Kita makan depan ni. Nampak ke kedai? Nampak kedai ke apa juga tu? Apa kita pergi masalah burger. Orang craving tengok kau tu. Jauh lagi kot nanti tu. Aduh. Tak jauh rasa. Nanti mentah, sabar. Alright guys. Sekarang ni kita berada di area Ridho Hotel. Dekat dengan Hotel Grand Riverview. Motor semput. Mampu kejap. Mama tengah 4 minit ya. Mama tengah cari ni lokasi tempat kedai dia kat mana. Anda tengok kat mana? Oh. Lepas pada Petronas tengok lek kanan. Betul? Mana nak tengok? Pada Petronas tengok lek kanan. Situ Situ. Tahu dah. So jom. Saya tahu dah tempat lek kat mana. Kita teruskan perjalanan. Mari gitu. Nak lemek. Ni? Nak lemek. Tengok map juga. Alright. Bye-bye. Ayo bye-bye. Let's go. Bye. Let's go. Bye. Let's go. Awak pusing. Oh, sakit belakang dek. Jauh. Duduk. Duduk. Pusing muda. Foto ni. Main mana weh? Manfaat Adi. Oh, right. Kita Okey, beres. Nanti kita masak ke beres? oh, terima kasih bang. Okey, sama. Kita jumpa geng-geng InsyaAllah. skuter Matic. NVX Kelantan. Saya dia dulu ambil gambar kita. Terima kasih banyak. Beres sama. Bawa molek tu. Beres. Ada drone kat lah saya. Nak buat drone pula. Bawa. Kita ada tepi tu. Beres, selamat jalan lah kau. Tu mama lu kasi. Bawa mama duduk sini. Terus sekarang dah dekat dataran. Dia dekat dengan Istana Kota Lama Kelantan yang dulu. Tu kan. Mana ni? Ni ke? Ya. Tu ni? Oh ni ke? Okay guys,
sekarang selesai sesi bergambar. So kita menuju ke kedai untuk healing rehat. Tengok saya berpeluh dah dahi geng. Adua masih steady Oh, steady. You are steady right? You boy or girl? Boy. Alright. Lapor ketua. Jom tengok mama. Mama punya helmet pink apa blinky kan tu. Apa bling. Mahal ni SGV. SGV mahal ni. Aduh apa bling juga. Mama. So alright jom. Mama. Kita pergi ke Mak Saleh Burger. Alright. Kapil. Oh, sedap you duduk. Aduh. Betul. Dan Last ni request saya mutuk lah. Tolonglah. Boleh kan? Boleh kan kita tak ada pelat boleh? dah itu masalah burger. Ya. Terima kasih. So cara untuk order dia kena tulis kat sini kan. Saya suruh mama buka. Memang. Rare molek menu dia. Tahun 70-an lagi ni. Tengok nak koyak rabuk. Ni tahun 90-an. Tak apalah. So kau order dulu. Awak nak makan apa? Awak nak makan apa? Ada banyak. Ada chicken burger, beef burger. Habis burger. Beef. Awak makan ke daging? Tak. Dah tu? Beef ke chicken? Chicken. Chicken. Okey, chicken burger. Asal buku latihan anak you ni. Asal. Ada buku latihan. Berapa ni? Kedai D40. Harga D20 kat lah. Tengok guys. Mama nak nulis ni jangan ketar ni tanya ni. Oh, suka Aduh, apa ni paling seronok kali malam ni dia. Dia memang jenis apa? Musang berjanggut Ada stepi obeng. Aduh, memang jaga malam dah dia ni. Jadi makanan dia kalau tak tidur lagi pukul 2 pagi. First time saya tengok kedai ni. Nah, tengok review orang-orang Kelantan, orang KB ya, sedap sini. So, panjang kita figure out macam mana rasa dia. Adalah support, adakah seperti Mak Saleh ataupun seperti orang Jawa Alright guys, kita tunggu makanan sampai. Kita jumpa talent AI team sementara geng. Jalan dah. Oh tu dia tengah makan. Saya tak ingat nama apa, tapi mama kenal dia peminat fanatik ni Ali Ipel dengan bini dia. Gi promote MPTV. Cepat tas awak. Okay, sampai dah. Spaghetti mama. ABC special A2. Yang air saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lega. Lega boleh minum air. Tak dari sikit, dari sikit. Kita cuba aiskrim apa? ABC. Ni vanilla. Ni aiskrim vanila. Cuba ABC special juga. Bismillahirrahmanirrahim.
ABC special pada waktu pukul 2 pagi. Nanti pagi. Untuk hari. Tapi sedap ah. Lain pada yang lain. Muhammad Adwa. ABC. Kau jangan nafsu kat luar. Masak diri? Masak diri lah. So, saya nak try spaghetti mama order. Oh, mama. Nak kau makan yang putih. Dia rasa pasir putih keluar itu je. Saya tak tahu bahasa UK. Mana you? Europe, United Kingdom, British short hair. Betul rambut saya pendek lah ni, British short hair. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lah bahasa masking. Mana? For you. Adua masking. Betul tak adua ni genetic masking? Betul? Betul. Tak, dah genetik apa? Genetik mama dengan daddy tak? Kan genetik tok cik? Tok mak? Okey. Okey. Kita try dulu kan? Rio ni. Oh. Sedap tu. Enggak? Kau yang sedap ni. Dia punya ni apa? Kuah sup dia. Sup pula. Kuah dia Lain. lemak, geng. Lemak dia ada manis sikit, tak adalah manis. Tak ada pedas. Sesuai lah kalau untuk budak-budak makan. Benar, suap ke adua. Adua mesti suka ni. Nah. Pusing. Asal sikit. Memang awak. Nah. Memang makan. Selai. Asal sikit. Cepat. Okey. Adua deki nak juga. Dia tak boleh dia. Kalau saya sweet dengan mama sikit lah. Pandai lah. Kalau saya sweet dengan mama ada dia. Nah, jealousy lah. Bismillah dia. Okey, dah cepat. Tak. Dah. Okey, siap. Settle eh? Oh, settle. So, burger kita sampai dah. Okay, hari minggu pun apa eh? Banyak motor-motor. Racing saja. Cuti kali ni. Kat loan dia dia. Nak marapit aja dia. Dia punya signature dia. Special dia ni lah. Burger dia. Tengok je dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa tak burger daddy? Daging kat ayam awak dah. Oh, burger ayam. Spesialis sedap. Sos cukup. Daging sedap. Roti sedap. Sayur dia sedap. Kau boleh tengok sini. Dia punya ni apa? Oh, sedap dia punya. Saya tak tahu nak cakap gapo. Tapi sedap. Sedap ni. Saya sikit je. Sikit je. Sikit je. Dah. Tiba dah masuk dia. Alright. Okay kan. Masuk kan. Buat masa lah ni. Kita alhamdulillah kita dah makan. Dah habis dah roti. Episod akan datang. Episod next episod lebih banyak lagi. Video menarik di area Kelantan ni. Sebab sekarang tengah cuti sekolah So kami sekeluarga sama mama dan adua akan buat banyak vlog video dekat ni lah, negeri kita sendiri, which is Kelantan. So kita tak tahu sama ada kita akan melepasi border Kelantan pergi ke selatan Thailand. Tu semua atas keputusan mama. Sebab saya semua on. Kalau mama on, memang kita akan cop pasport pergi ke international. Adalah international mana? Di Thailand je kot. 2-3 video sebelum ni saya ada buat konten
which is mama nak ada tak ada. Apa tak buat? Saya perasan ada awak komen tanya ni mama mana mama mana adua sebab mama ngaji. Tengok mama jawab dia dia ngaji. Jadi ngaji ke mama lah. So ni lah kita orang comeback lah. Mama adua saya. Main nenek tanya. Okey, next video kita nak pergi kat mana pula? Next video. Pergi kamu Sabah. Kamu Daddy. Mau ready? Tu je. Tak nak pergi tempat jauh-jauh nak. Naik cucu tak nak? Naik cucu. Cucu tu ke apa? Tering tu. Nak. Nak pergi mana naik tering? Haji Mulai. Rumah lain. Tak ada negara tempat sejuk. Panjang. Negara mana ni? Mohon je. Tak lagi tempat salji, snowy. Nak saji. Nak saji. Okey, kita minta dengan mama. Kita minta peruntukan mama. Haji saji. Okey. Nanti mama lulus ke kewangan ZNTV dan kita akan fly. Why? Epen. Juga peti kokok. Epen. Ai bas. Epen. Saya tahu dah nak bawa ke mana. Bawa air situ saja. Saji kat situ. Dia Epen color. Oh yo. Gold color. Bukan. So alright guys. 55. Got QR. Alright. 55. 55 ringgit 50 sen. Ada 50 sen tak ada. 55. Oh ni dah. Ibi Jaya. Okey, terima kasih. Terima kasih bang. Alright, jom. Kita pulang. Tersadai. Hujan. Macam mana Wak? Kita dekat mana ni? Sesuatu yang tak dijangka. Hujan lebat di tengah malam. Apakah pertandanya kita boleh pulang? Oh, kena. Hujan pula. Mama, ya, tadi. Baru. Kita lagi di siapa? Dan kita rantau perangkap. Sadai. Hujan lebat. Hujan. Sikit lagi nak sampai kat rumah ni. Dalam 5 km. Tapi sebab ada dua saya kesian kat dia. Basah. So kita ni lah berteduh kat kedai orang. Mama steady. Lama dah dia tak mandi hujan lah. Umur dah jam 4. Suka mandi hujan? Duduk. Tak suka? Kenapa you tak suka? Aku demam. Alah, demam tu biasa lah. Tadi kita orang ajak dah ke depan. Ingat ke tak lebat mana hujan. Apa-apa bawa dalam 1 kilometer. Tu kena berhenti mula. So berhentilah kami kat sini. Kedai bandar. Dah tanya dia di tengah shoot model lah. Belajar jadi model Pampers Diapers boleh? Kau tak nak je model Pampers? Model susu boleh? Boleh model susu? Nak. Okey, duduk mula cepat. Bawa motor mula, bawa lampu mula. Ke konon-konon ada tengah ride motor lah. Cepat. Duduk. Mama dengan helmet bling-bling. Helmet primadonna. Ada apa sama? Helmet primadonna. Maka Daddy. Daddy tetap handsome. Daddy ialah askar pencing. Askar pencing? Askar. Tak ada Daddy. Ya Daddy. Apa kita tunggu je lah. Boleh? Tunggu tak ada. Tunggu nanti. Saya doa-doa supaya berhenti hujan, supaya kita boleh teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Dan it's a wrap. Bye-bye. Bagi sterik ke? Dah dia.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, aduh. Sampai. Alright then. Tak ada hujan setiap abu. Hujan tengok basuh. Dah, saat ni kan lebat. Okay, buka-buka pintu pagar. Mama. So, alhamdulillah dimudahkan urusan kami bertiga. Thank to Allah. So, we are here. Suka tak berderak malam ni? Tak. Tak suka? Suka. Suka sangat? Ha. Nanti nak pergi lagi tak? Toski. Tahu Syirah? Okey, tengok. Aku hujan. Hujan tak apa. Oh, basah je pun. Apa saya hujan demam? Tak. Kalau kena sikit tak demam. Sikit demam. Tak demam. Aku tu mana? Alright, bye-bye tutup.